Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pengerusi Lembaga Pengesekolah Faridbah binti Ahmad, Barisan Jawatankuasa Lembaga Pengesekolah yang lain, Pengetua Semi Abim Puan Juhaini binti Saib, Guru Besar Seri Abim Puan Rogaya binti Sibli, Barisan Guru Penekanan, Ketua-Ketua Bidang dan Guru-Guru Seri dan Semi Abim, serta staf Barisan Ahli Jawatankuasa Baka, Bapa yang saya hormati, dan pelajar-pelajar yang dikasihi sekalian. Jadi alhamdulillah, saya memanjatkan rasa syukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana telah pun diberikan peluang untuk saya berkhidmat dan menambah bakti di Sekolah Seri dan Semi Abim Sungai Ramadalam. Setelah sekian lama berkhidmat, iaitu selama 25 tahun, akhirnya tibalah masa untuk saya menamatkan perkhidmatan saya di sekolah ini kerana telah pun mencukupi syarat bersara wajib bagi individu yang telah pun mencapai usia 60 tahun. Saya berasa sangat-sangat bersyukur kerana telah diberikan peluang dan penghargaan untuk berkhidmat dan menambah bakti di sekolah ini, dan tidak dapat tidak, sekolah ini telah pun menjadi sebahagian besar daripada kehidupan saya, di mana sebahagian usia dan juga tenaga saya telah pun dicurahkan di sekolah ini. Walau bagaimanapun, setiap pertemuan ada perpisahan, setiap permulaan ada penghujungnya, setiap yang baru ada yang lamanya. Dan di sini saya ingin mengambil kesempatan untuk merakamkan setinggi-tinggi ucapan terima kasih dan penghargaan kepada semua warga sekolah daripada barisan lembaga pengesekolah, pengetua, guru besar, penekanan, ketua bidang, guru-guru, staf sokongan, ibu bapa, dan khususnya pada pelajar atas kerjasama, sokongan dan dukungan yang telah saya terima sepanjang saya bertugas di sini. Jadi sekalinya bermula daripada perkhidmatan saya sebagai seorang guru yang tiada apa-apa, yang cetek pengalaman, sehinggalah ke satu tahap di mana saya telah diberikan kepercayaan dan dilantik ke jawatan sekarang sebagai Ketua Pegawai Eksekutif, iaitu satu jawatan yang saya tidak pernah saya terfikir sebelum ini bagi memimpin dan menderajui sekolah ini. Sepanjang saya berkhidmat di sekolah ini, saya akui bahawa saya hanyalah insan biasa, bukan insan yang sempurna, dan saya berharap jika ada perkataan yang keluar daripada mulut saya, sama ada yang berbentuk tutur kata, teguran, arahan, sindir gurauan, serta segala tindakan dan perbuatan saya menyinggung mana pihak, saya mohon ampun dan maaf daripada hujung rambut hinggalah ke hujung kaki. Semuanya itu adalah lahir daripada perasaan tanggungjawab saya dan kasih sayang saya sebagai terhadap amanah yang telah pun saya pikul di atas bahu saya untuk memastikan supaya kita semua dapat memberikan perkhidmatan yang terbaik untuk sekolah ini. Kepada guru-guru dan staf yang akan terus membantu sekolah ini ke hadapan, saya doakan kalian terus diberikan kekuatan, keikhlasan dan semangat perjuangan yang tinggi. Dan kepada anak-anak pelajar sekalian, jadilah insan yang berjaya, bukan sekadar berjaya dalam bidang akademik, tetapi juga berjaya menjadi manusia yang berakhlak dan berbudi pekerti. Jadilah insan yang berguna, yang dapat berbakti kepada bangsa, agama, negara serta umat di seluruh alam ini. Terima kasih sekali lagi terutama kepada barisan pentadbiran sekolah yang terdiri daripada pengetua guru besar, penekanan yang telah banyak membantu saya dalam melancarkan perjalanan sekolah, serta guru-guru yang berkomitmen, berdedikasi serta berusaha memberikan didikan terbaik untuk anak-anak sekalian. Dan bukan juga barisan staf yang sentiasa menyokong setiap program dan aktiviti yang dilaksanakan di sekolah. Dan pada hari ini kita semua telah dapat bersama-sama melihat perkembangan sekolah yang kita lihat semakin maju daripada masa ke semasa, daripada tahun ke tahun, dan banyak kejayaan dan kecemerlangan telah dirangkul. Hasil sokongan daripada semua pihak, terutama guru-guru dan staf sekalian. Dan kita berdoa semoga sekolah ini terus cemerlang di masa hadapan, sentiasa relevan sepanjang masa, sentiasa diterima masyarakat, menjadi institusi jemaah yang dapat melahirkan insan-insan ulul albab serta rabbani, serta berkarakter sebagai Khalifatullah di atas muka alam ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Puan Haji Adibah binti Ahmad dari LPS. Yang saya hormati Ketua Pegawai Eksekutif Ustaz Nazir Saifuddin binti Abdul Rahim, Pengetua Semi Puan Juhaini binti Saif, Guru Besar Puan Rogaya binti Sibli, barisan guru-guru penolong kanan, ketua bidang dan semua guru-guru serta staf Seri Semi Taski Sungai Ramadalam. Alhamdulillah,
Bersyukur saya ke hadirat ilahi kerana diberi peluang untuk berucap di majlis persaraan saya pada malam ini. Sepanjang saya berkhidmat selama 30 tahun di ABIM, banyak kenangan yang saya timba bersama rakan-rakan seperjuangan. Alhamdulillah, dan bersyukur juga kerana kesemua anak-anak saya bersekolah dan diberi pendidikan di Sekolah Seri dan Seni ABIM. Dan terima kasih kepada semua guru-guru yang telah mendidik anak-anak saya menjadi insan yang berjaya. Selama saya di sini, dapat juga berjumpa dengan beberapa orang bekas anak murid saya yang turut menjadi guru. Antaranya Syah Syafira, Fatin Ayuni, Ustazah Syuhada, Ustaz Nasiruddin, Ustaz Amin Rais dan juga Ustazah Izzati binti Abdul Rahim. Saya menyeru kepada anak-anak didik saya untuk teruskan berbakti kepada sekolah kita dan didiklah anak-anak kita menjadi insan yang soleh dan solehah dan bentuklah adab dan akhlak mereka dengan sebaik-baiknya. Sepanjang saya di sini, banyak kelebihan yang saya perolehi, antaranya dapat menunaikan umrah dan aktiviti mengunjungi pelbagai tempat menarik, utamanya dapat pergi ke Arabi. Bagi mengakhiri ucapan, saya mendoakan agar Taski, Seri dan Seni ABIM Sungai Ramal dapat menjadi sekolah perjuangan dan dapat melahirkan hafiz dan hafizah yang berjaya. Ucapan terima kasih juga diucapkan kepada semua pihak pengurusan sekolah KGS serta tidak lupakan rakan-rakan seperjuangan saya. Sebelum saya mengundur diri, saya ingin memohon maaf atas salah silap saya sepanjang berkhidmat di Seri ABIM Sungai Ramal. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ruang ini saya ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan buat Ustazah Jamilah ataupun nama yang saya lebih dekat sebagai Kak Mila, Ustazah Jamilah yang telah pun lama berkhidmat di Sekolah Seri ABIM Sungai Ramal dan saya juga pernah bersama beliau mengajar dalam subjek dinia. Ustazah Jamilah merupakan seorang yang sabar, ikhlas dalam mengajar anak-anak di Seri ABIM Sungai Ramal dan tidak putus asa dalam mendidik anak-anak. Kami mendoakan Ustazah Jamilah dikurniakan kesihatan yang baik untuk terus dapat mendidik anak-anak di Seri ABIM Sungai Ramal untuk menjadi generasi penerus yang lebih baik. Semoga segala jasa dan amal bakti Ustazah Jamilah akan dibalas oleh Allah SWT dan menjadi inspirasi kepada generasi akan datang. Terima kasih Ustazah Jamilah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diucapkan selamat bersara kepada Ustaz Nazir Saifuddin dan Ustazah Jamilah. Semoga Ustaz dan Ustazah Jamilah dikurniakan kesihatan yang baik dan terus komited untuk menyumbang bakti kepada masyarakat dan negara. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bersara Ustaz Nazir dan Ustazah Jamilah yang dihormati. Kami amat bertuah kerana berpeluang bekerja di bawah kepimpinan Ustaz yang hebat dan Ustazah yang baik. Seseorang yang memahami, bertolak ansur dan sentiasa memberi semangat kepada kami. Kami doakan Ustaz dan Ustazah menikmati persaraan dengan penuh kegembiraan, kesihatan yang baik, umur yang diberkati dan terus diberi kebahagiaan bersama keluarga tercinta. Semoga Ustaz dan Ustazah terus ceria, aktif dan bahagia dalam fasa hidup yang baru ini dengan penuh ketenangan dan keberkatan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wan Ruslidi mewakili semua staf ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Ustaz atas bimbingan Ustaz selama bersama kami dan kami mendoakan agar Ustaz sentiasa dalam lindungan Allah dan diberi kesihatan yang baik dan terus maju jaya dalam tugas-tugas yang akan datang. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ucapan ini diberikan kepada Ustazah Jamilah. Selamat bersara buat Ustazah Jamilah, Ibrahim, sahabat baik, sahabat sejati. Saya bersyukur insya-Allah. Semoga walaupun Ustazah Jamilah dah bersara, semoga hubungan persahabatan kita kekal kita jaya insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya Muhammad Zikri bin Mustafa Komri dari kelas 6 Ali. Saya Muhammad Denis Ajmal bin Nur Hisham dari kelas 6 Ali. Kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Cikgu Jamilah kerana mendidik kami sehingga menjadi pelajaran cemerlang di atas subjek yang diajar oleh cikgu. Dan kami juga berdoa supaya cikgu panjang umur dan sihat selalu. Selamat bersara cikgu. Kami sayang cikgu. Bye. Assalamualaikum. Kami dari Tempat Hamzah.